Sebuah negara haram yang dulu dihijaukan dengan berjuta pokok kini terbakar hebat. Api menjalar di antara batang-batang pinus yang dahulu ditanam untuk merebut kembali tanah. Tapi kini, api itu tak hanya membakar hutan. Ia membakar sejarah, membakar masa depan. Inilah kisah kebakaran terbesar dalam sejarah tanah haram Israel dan bagaimana pokok pinus yang ditanam sebagai simbol nasionalisme justru menjadi musuh utama. Selama lebih dari 70 tahun, jutaan pokok pain Aleppo ditanam di seluruh Israel. Tujuannya, menghijaukan tanah yang gersang, tetapi juga menutupi jejak sejarah, termasuk lebih dari 400 desa Palestin yang telah dikosongkan. Pain, yang tampak megah dan tinggi, ternyata adalah spesies asing. Mudah tumbuh, tetapi sangat mudah terbakar. Resin di dalam batangnya adalah bahan bakar semula jadi bagi api. Dan di balik rindangnya, tersembunyi cerita penghapusan identiti. 30 April 2025, api mula menyala di pergunungan Judea. Dalam beberapa jam, lebih dari 5,000 hektar tanah hangus terbakar. Api merebak dengan cepat, bukan hanya kerana angin kencang atau musim kering, tetapi kerana pokok-pokok pinus itu, yang meletup seperti bom kecil apabila terbakar. Asap menyelubungi Yerusalem. Ribuan penduduk haram mengungsi. Puluhan cedera. Bukan kali pertama kebakaran besar berlaku, tetapi kali ini, kesannya lebih luas, lebih menghancurkan. Kerajaan Israel mengisytiharkan darurat nasional. Bantuan datang dari seluruh dunia. Negara-negara Eropah menghantar pesawat pemadam kebakaran, sukarelawan dan bekalan bantuan. Tetapi di sebalik solidariti ini, dunia mula bertanya, bagaimana sebuah hutan buatan boleh menjadi ancaman begitu besar? Adakah kita sedang menyaksikan kesan perubahan iklim atau hasil daripada dasar alam sekitar yang salah sejak awal? Kebakaran ini membuka banyak luka lama, tentang sejarah yang ditanam dan dibakar, tentang tanah yang diubah namanya, wajahnya, bahkan warnanya. Ini bukan hanya soal bencana alam, ini tentang identiti, ingatan, dan hubungan manusia dengan alam yang tak boleh dipaksa. Dari abu yang tersisa, muncul satu pertanyaan. Adakah pohon-pohon itu ditanam untuk kehidupan atau untuk melupakan sesuatu? Kita tak boleh memadamkan api dengan menyalahkan satu sama lain. Tetapi, kita boleh belajar bahawa kehijauan tidak selalu bermakna kehidupan. Bahawa kehancuran boleh menjadi panggilan untuk mengubah cara kita memandang alam dan sejarah. Dan bahawa setiap pokok yang tumbuh harus juga berakar pada kebenaran.